Kelantan hanya mampu menaikkan papan tanda amaran berkaitan amalan homoseksual, bukannya membangunkan negeri. Sebelum ini, media melaporkan kes penyalahgunaan dan penyeludupan dadah dengan populasi 1.8 juta penduduk merekodkan kira-kira 23,000 kes penyalahgunaan dadah. Rekod tersebut berdasarkan data yang diperoleh melalui 4 sumber utama iaitu Kementerian Kesihatan, Narkotik Bukit Aman, Agensi Antidadah Kebangsaan ADK dan Pusat Pemulihan Dadah. PAS ketandusan idea nak bangunkan negeri, itu sahaja yang mereka mampu lakukan sebab tu ramai rakyat Kelantan terjebak jenayah dan rosak akhlak akibat kegagalan PAS memerintah Kelantan. Selain peningkatan kes HIV LGBT di Kelantan, turut sama meningkat ialah kes zina, rogol, cabul, sumbang mahram di Kelantan. Bahkan, Kelantan juga catat kes dadah tertinggi di Malaysia. Tapi kenapa PAS hanya nak buat papan tanda pasal LGBT sahaja? Kenapa PAS tak nak buat pasal dadah dan zina juga? Sebab ada mileage politik, PAS bukan buat sebab Islam pun.